Jadi lagi satu, dalam catatan Ibnu Batuta, ketika dalam perjalanannya ke Sumatera, dia telah melabur di sebuah pulau berhampiran dengan Sumatera. Pulau ni sejauh 150 km daripada Sumatera. Ketika itu dia telah menulis, mereka telah berjumpa dengan satu kaum yang mulutnya seakan-akan anjing. Sebab lelaki kaum tu dia buat satu proses menajamkan gigi. Hingga kan mulut mereka jadi macam seperti mulut anjing. Kaum tu adalah kaum Mentawai. Dan kaum Mentawai ni, kaum asli Mentawai lah masih wujud hingga sekarang, tetapi amalan tu dah tak dibuat lagi lah. Dan kepulauan tu adalah dalam wilayah Indonesia.